Ramadan bersama saya Syarat Afifah dalam Santapan Juara. 3, 2, 1, hop! Minggu ini kita akan menelusuri perjalanan luar biasa atlet para berbasikal negara Nur Azlia Syafinas Muhammad Zaiz yang tidak pernah berputus asa walaupun menghadapi cabaran fizikal. Sama-sama kita dekati Nur Azlia Syafinas, atlet yang bukan sahaja mengharumkan nama negara tetapi juga memberi harapan baru kepada golongan yang berhadapan dengan cabaran kehidupan. Nur Azlia, atlet berbasikal para negara yang telah banyak mencapai kejayaan di peringkat antarabangsa. Pada Sukan Paralimpik Paris 2024, Nur Azlia diberi penghormatan sebagai pembawa jalur gemilang bersama atlet angkat berat Boni Augustin dalam upacara pembukaan rasmi pada 28 Ogos 2024. Antara pencapaiannya, Azlia telah berjaya meraih 4 pingat emas dalam Sukan Para ASEAN 2017 walaupun hanya berlatih selama 3 bulan. Pada Sukan Para Asia 2018 di Jakarta, Azlia bersama jurumodinya Nurul Suhada Zainal memenangi pingat emas pertama Malaysia dalam acara uji masa 1 km B wanita dan pingat emas dalam acara kejar mengejar individu 3 km B wanita. Pada kejohanan berbasikal Asia 2019, Azlia meneruskan kecemerlangannya dengan meraih 3 pingat emas dalam kejohanan ini. Azlia juga mewakili Malaysia dalam acara uji masa dan Lumba Lebuh Raya Sukan Paralimpik Tokyo 2020, namun terpaksa menarik diri daripada acara Lumba Lebuh Raya kerana masalah pernafasan. Pada Sukan Para Asia 2022 di Hangzhou, Azlia dan jurumodinya Nurul Suhada Zainal memenangi pingat perak dengan catatan masa 1 minit 14 saat. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkatan. Namun bagi Azlia, ia dijadikan sebagai satu cabaran bagi mengekalkan prestasinya. Jom kita ikuti pemilihan makanan Azlia di bulan Ramadan ni. Assalamualaikum Azlia. Hai Wada. Hai. Sepanjang di bulan Ramadan ni kan, kita nak tanya sikitlah. Apa sebenarnya pemakanan yang Azlia ambil di bulan Ramadan? Sekali mesti ada kurma, buah dan kuih muih. Wada? Sama jugalah, tapi saya bila time bulan Ramadan memang akan cari kuih. Kuih, baik. Kalau ikutkan pemakanan apa yang amalkan? Adakah bila bulan puasa lain nak mengekalkan prestasi? Kalau macam bulan puasa, kadang-kadang kita akan ada latihan malam. Bila kita berbuka tu, kita tak ambil terlalu berat sangatlah pemakanan tu kan. Kita start dengan kurma, buah-buahan, kuih ataupun macam pizza ke pasta kan. Selepas kita training malam tu, baru kita tompak balik dalam kita. Tapi kalau kita nak tanya mengenai latihan, macam mana pula? Di bulan Ramadan ni mungkin intensiti dia agak lebih ataupun berkurang daripada biasa? Kita ikut pada jurulatih punya jadual. Kalau ada game yang berdekatan, mungkin masa training tu intensiti akan sama je daripada bulan-bulan yang sebelum ni. Selalu kita di bulan Ramadan kita selalu training track lah. Sebab kita mengurangkan risiko kita kat jalan lebuh raya kat luar kan. Baik. Untuk Azlia, apa makanan kegemaran di bulan puasa ni? Saya akan cari untuk dah macam ayam, telur untuk seimbangkan kita punya kekakalan protein. Untuk kekalkan prestasi. Ya, betul. Tahu tak yang istimewa dalam rancangan ni, kita ada chef yang akan masak untuk juadah buka puasa. Istimewa untuk diorang ni. Baik, anda semua jangan ke mana. Kita nak pergi mencari bahan-bahan untuk masak juadah buka puasa. Kita jumpa lagi lepas ini. Pemilihan makanan ketika berbuka puasa sangat penting untuk atlet para berbasikal seperti Azlia untuk membantu pemulihan otot, memberi tenaga dan sistem imuniti. Ayam dan telur yang menjadi pilihan Azlia ialah sumber protein yang membantu pemulihan dan pembinaan otot selepas latihan intensif.
cendawan pula mengandungi beta-glucan yang dapat mengurangkan risiko jangkitan semasa latihan intensif. Lada hitam dapat meningkatkan penyerapan nutrien dan lada sula mempunyai sifat antibakteria, mengurangkan risiko jangkitan yang boleh mengganggu prestasi atlet. Okey, semua bahan pilihan Azlia dah pun siap saya beli. Sekarang ni saya nak berikan kepada Chef Razak untuk masak menu hidangan buka puasa hari ini. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Salam Ramadan pada semua. Hari ini saya dapat satu beg ni. Tak tahu apa dalam ni. Daripada Nur Azlia Syafinas. Bila kita tengok sini kan, dalam dia ada macam-macam juga kan. Ada telur, cili hijau, ada cendawan dan ada ayam. Inilah bahan-bahannya. Dan saya akan buat 2 resipi untuk penonton-penonton semua. Apa yang dibeli oleh Nur Azlia ni, saya akan olah 2 resipi yang terbaik untuk semua penonton-penonton untuk juadah berbuka. Okey, kita dah siap bahan-bahannya. Yang penting resipi 2 ni memang unik. Sebab resipi ayam kita ni, ayam yang paling mudah, paling senang resipinya. Okey. Sekarang saya nak buat untuk kita punya telur kukus dahulu. Telur 2 biji ni kita pecah. 2 biji. Okey. Lepas tu kita letak kita punya perisa. Perisa kita sikit. Kita letak kita punya lada sula. Lepas tu kita tuang air sikit. Dan kita kacau. Kita kacau macam mana? Kacau sehingga dia punya larutan ni tak kental lagi lah. Kita dah kacau, bagi dia rata. Lepas tu kita masukkan kita punya bahan-bahan yang lain. Kita masukkan cendawan. Kita masukkan kita punya filem ketam. Dan kita masukkan daun bawang. Kacau. Mudah kan? Bila dah siap macam ni, kita gaul telur yang tadi kita pukul tadi tu. Okey. Kita tuang dekat dalam kita punya bekas. Bekas kita ada satu adunan ni, kita masukkan dalam periuk macam ni. Okey. Letak je dalam ni. Oh, okey. Lepas tu kita tutup. Okey. Resipi 1 sudah siap. Baik, sekarang ni saya bersama dengan Azlia dan kalau anda semua nak tahu, di sebelah tu adalah Wada. Wada merupakan jurumudi kepada Azlia. Sebenarnya Azlia dah buktikan dekat semua orang yang dia dah banyak sangat kecapi kejayaan dan kekurangan tu bukan sebenarnya penghalang bagi Azlia. Baik Azlia, kita nak mulakan soalan dengan apa perasaan Azlia masa 2018 Sukan Asia Para di Jakarta memenangi pingat emas pertama buat kontingen negara. Lepas saya dapat first medal untuk negara dan saya cakap dengan saya punya jurumudi, saya nak bagi pingat lagi untuk tim negara. Baik, dan kita tahu ada Wada. Mungkin Azlia ada bercerita ataupun berkongsi apa yang Azlia rasa. Mungkin Wada boleh kongsikan kepada kita semua? Pengalaman saya lah masuk dalam tim para basikal ni. Saya bawa rider yang kurang upaya. Jadi pengalaman tu memang saya takkan lupa lah. Sebelum race tu, Syafina ada cakap dengan saya, Pinat nak tolong akak dapatkan pingat emas. Sebelum start race tu saya cakap, Pinat, apa nak jadi hari ni, kita all out je. InsyaAllah pingat emas tu kita punya. Pada hari tu jugalah kita orang pingat emas pertama negara, pingat emas pertama Sukan Para Basikal. Wow, bila dah menang tu kan, mestilah dekat bumi Jakarta tu berkumandang lagu Negaraku. Apa perasaan Azlia masa tu? Rasa sebablah juga sebab lagu negara kita dimainkan di bumi Jakarta. So saya rasa macam saya nak buat lagi, saya nak naik podium lagi, nak nyanyikan lagu negara lagi. 2020 pula. Mestilah kita tahu dah pergi Tamasya Sukan Olimpik 2020. Kenapa terjadinya masa lebuh raya tu Azlia tarik diri?
Sebenarnya apa yang Azlia alami sewaktu acara tu? Sebelum ni saya start perlumbaan, kita akan ada training dulu, nak test jalan tu kan. Sebelum saya nak start training tu pun saya punya dada dah macam tak sedap. So saya dah bagi tahu saya punya jurumudi, slowkan sikit saya punya kayuhan. Rhythm lah. Rhythm kayuhan tu. Tapi dalam masa yang sama saya tak boleh ikut. Dia punya rentak. Masa tu pun kita nak balik ke velodrome kan. Saya pun dengar dia punya pernafasan tu agak laju. Memang time tu doktor dia follow kita. Lepas tu saya just stopkan basikal. Saya panggil tim car. Saya cakap dengan doktor, saya rasa kita tak boleh push dia. Sebab saya pun takut kan. Sebab kita dah dengar dia punya nafas tu terlalu laju. Baik, kita tahu untuk sukan berbasikal ni memerlukan stamina yang sangat tinggi. Bukan semua orang mampu buat, tetapi Azlia sebenarnya bukan sahaja trek tetapi juga memasuki acara di lebuh raya. Macam mana Azlia boleh pilih dua-dua, trek dan juga lebuh raya? Dan nak tahu apa Azlia rasa perbezaan antara dua ni? Untuk tim para berbasikal ni adalah tim yang kecil. Untuk lebuh raya pun dia kena main. Untuk acara trek pun dia kena main juga. Kalau untuk lebuh raya banyak ke training endurance dan banyakkan pacing motor. Kalau untuk trek, Strength lah, kita nak dapatkan speed. Baik, Azlia, kita nak tanya mengenai taktik. Tak bolehlah nanti orang pun tahu kan taktik Azlia. Tapi apa yang amalkan ketika kayuhan? bila saya di atas basikal, saya akan macam teringat balik video-video yang mana kita dah tengok dan kita akan praktikkan di atas basikal tu. Kita akan bayangkan situasi macam tu. Baik, kalau untuk segi latihan, macam mana bahagikan masa untuk latihan trek dan juga latihan di lebuh raya? Dari segi latihan tu, coach akan buat hypertrophy untuk kami. Sebulan ke 3 bulan tu, kita akan pergi ke endurance dulu untuk kita cari kita punya stamina lebih tinggi. Lepas tu, bila nak dapatkan high speed, coach akan tukar kepada track punya training lah. Okey, dalam lumrah menjadi seorang atlet ni, kita tahu mesti ada naik turun. Apa yang menyebabkan Azlia berputus asa? Ada tak? Mungkin kenangan pahit ke? Mungkin bagi saya lah sebagai jurumudi dia, kita boleh nampak kan. Dia seorang yang pendiam. Dia ada masalah ke apa, dia akan diam. Tapi kita yang kena tarik mood dia, bercakap dengan dia. Mungkin masa dia itulah sakit tu kan. Masa 2020 tu, nampaklah dia macam menurun. Tapi saya selalu ingatkan dia, tak apa Pinat. Pelan-pelan. Akak ada keep support dia. Azlia, bila keadaan yang mana Azlia rasa berputus asa, apa yang memotivasikan Azlia untuk bangkit balik? Dengan adanya kawan-kawan, jurulatih dan keluarga lah banyak bagi saya support. Betul. Azlia pernah tak rasa ragu-ragu dengan diri sendiri? Yelah, mungkin ada orang yang mengatakan dengan kurang upaya jadi anggapan negatif kepada Azlia. Ada lah rasa juga sikit-sikit tu. Bila orang tengok macam mata saya kan dia akan gerak-gerak. So orang akan perhati mata saya tu, saya akan jadi segan lah sikit. Lama-lama tu saya macam biar je lah. Taklah orang nak cakap apa pun sebab dah itu diri saya tak ada buat. Sepanjang perjalanan karier Azlia, mesti akan ada orang di belakang yang memberikan inspirasi. Siapa orangnya? Mak saya lah, sebab sebelum saya nak masuk sini, dan tu 2016, ada tengok dekat TV yang tentu ada Olimpik Rio dan saya cakap dekat mak saya nak pakai baju Malaysia. baju Malaysia, Rimau Malaysia tu. Saya nak pakai baju tu. Lepas tu mak saya cakap, okey tak apa, kalau tak ada rezeki dekat olahraga, Cuba basikal. Cuba sukan lain lah. Dan sebelum saya nak masuk sini, mak saya dengan kembar saya yang hantar saya masuk sini. Sebagai atlet ni, bukan kita tahu kita akan bermain sukan selama-lamanya. Kalau bercakap mengenai impian dari segi mungkin nak ada akademi sendiri, nak menjadi jurulatih, ada tak impian Azlia? Saya rasa untuk inilah 2028, tak kisah medal apa, tapi saya nak bawa balik satu medal lah untuk Olimpik 2028 nanti. Kalau saya dah tak main sukan basikal ni, nak ambil kursus untuk jurulatih.
Baik Azlia, mungkin Azlia ada nasihat kepada orang luar sana yang sebenarnya dia kurang keyakinan diri. Dan Azlia, katakan sesuatu. Jangan rendah diri dan jangan berputus asa lah, walaupun kita ni ada kekurangan. Dia buktikan je dekat yang orang luar, orang kurang upaya pun boleh buktikan sesuatu. Betul. Dan jangan putus asa dan mesti kena ada keyakinan diri. Betul. Baik, terima kasih Azlia, terima kasih Azrumudi, Wada, dan semangat Azlia ni sebenarnya yang kita nak supaya dapat memberi inspirasi lagi terutamanya kepada anda semua di luar sana. Baik, anda semua jangan ke mana kerana kita akan bersama dengan Chef Razak. Kita nak tengok menu hidangan berbuka apa yang Chef Razak nak bagi kita hari ini. Okey. Sekarang resipi kedua, kita masak masakan paling simple juga, mudah saja yang kita akan lakukan dekat depan ni Kita tuang minyak. Okey, panaskan minyak. Ini abang bahan dia, taklah susah sangat. Kita masukkan daun kari. Daun kari. Lepas masukkan daun kari, kita masuk bawang putih. Masukkan bawang putih Kita gaul kita kacau dia sampai bawang putih ni seakan-akan dekat garing Bila dah masuk bawang putih, kita tengok kita punya lada hitam. Okey, lada hitam kita letak sikit kita kacau lada hitam ni. Dia punya aroma pun sedap lada hitam. Bila dah masuk lada hitam, dalam masa 30 saat macam tu, kita make kicap lemak manis. Tuang ini kicap lemak manis. Kacau kicap lemak manis. Dah siap kicap lemak manis, kita ambil cili hijau kita ni, patah-patah, kita masukkan. Masak dia macam ni je, patah-patah je macam ni. Kacau. Bila dia dah didih ni, kita masukkan ayam. Masuk je ayam. Ayam macam mana nak bagi dia kata masak macam ni? Bagi sampai dia punya kicap ni melekat dekat kulit ayam ni. Baru dia masak. Macam ni kan? Lepas tu kita gaul dia. Cantik-cantik. Selagi dia tak pekat warna dia, ayam ni, selagi tu dia belum masak. Gaul sehingga dia betul-betul pekat. Tengok warna pun dah mengancam. Ayam ni selagi dia punya keliling dia ni belum warna hitam, jangan sekali-kali angkat. Dia belum masak lagi. Kalau dah masak nanti dia punya kicap akan melekat pada badan ayam tu. Itu tandanya ayam tu dah masak. Okey. Ini pun dah siap. Buka sikit. Nampak tu. Okey. Kita pun dah siap dengan menu-menu kita ni. Inilah resipi yang terbaik. Kat mana kita boleh dapat. Tengok 3 barang saja kita boleh masak untuk dapatkan rasa yang lebih baik. Tak ada garam, tak ada gula pun boleh masak. Semua senang. Okey. InsyaAllah. Kita jumpa lagi. Anda masih lagi bersama saya, Azlia dan juga Wada. Baik, seperti episod yang sebelum ni, kita tahu setiap sukan akan tunjukkan kita sedikit regangan. Okey, bagi sukan berbasikal ni, penonton di rumah mesti nak tahu apa antara regangan yang biasa atlet berbasikal buat. Silakan. Okey. Biasa permulaan kita sebelum kayu lebuh raya ataupun trek, kita akan stress kita punya badan lah. Dengan berbasikal pun kita boleh stress. Okey, permulaan kita akan stress kita punya upper body lah, bahu kita dan bahagian anggota badan yang atas. So kita akan stress. Kalau macam ni, Wada, Azlia, bahagian mana yang kita lebih fokuskan? Kita akan lebih fokus dekat kita punya back ni, belakang atas dengan bahu kita ni. Sebab atas basikal kita tak boleh nak terlampau ketatkan bahu kita. Kita akan jadi, basikal tu akan jadi tak balance. Sepasnya kita akan angkat kaki kita akan letak kat atas, kita akan stress hamstring kita untuk kita tak terasa terlalu ketat semasa kita mulakan kayuhan. Mungkin untuk Azlia mungkin ada regangan yang Azlia akan buat yang mungkin tak sama dengan Wada. Ada tak? Ada, dia selalu dia akan cium dia punya lutut. Tu selalu macam mana cium lutut tu? So kat sini dia akan stress dia punya lower back lah. So badan dia akan relax atas basikal. Selain tu kita boleh juga macam kita nak releasekan kita punya hip. Sebab kayuhan kita guna kita punya quadricep dengan hamstring kan. Betul. Kita akan pegang basikal macam ni. Kita akan releasekan kita punya hip kita.
dia akan relaxkan kita punya sini. Atas basikal kita tak terlalu rasa macam ketatlah muscle tu. Baik, dan ini adalah contoh-contoh regangan yang boleh dilakukan untuk anda di rumah bagi sesiapa yang suka melakukan aktiviti berbasikal ni. Inilah resepi mudah penuh khasiat. Inspirasi daripada atlet kita. Bila kita tengok sini, semua protein ni memang penuh khasiat. Okay. Kita masukkan ke dalam kita punya. Inilah resepi yang kita hasilkan sebentar tadi. 2 resepi yang cukup mudah, cukup enak dan cukup menyelerakan. Bagi penonton, sekiranya ingin resepi-resepi yang lebih lanjut, lawatlah laman media sosial kami iaitu Santapan Juara. Azlia, kita ada satu lagi soalan. Kali ini dikirim oleh peminat melalui media sosial Santapan Juara. Daripada Ika, soalannya, apa sasaran Azlia untuk Sukan Paralimpik yang akan datang? Untuk 2028 ke LA, saya akan nak buat yang sehabis baik. Kalau ada rezeki untuk dapat pingat, saya akan bawa balik pingat untuk Raya Malaysia. Nampak tu semangat tu. Baik, ini seperti yang dijanjikan, kita ada hidangan istimewa yang disediakan oleh Chef Razak untuk Azlia. Bekas pun istimewa. Istimewa. Okey, sebelum tu ada nota. Okey, saya bacakan. Untuk Azlia, semoga terus cemerlang dalam sukan berbasikal negara. Salam hormat dari Chef Razak. Okey, kita bagi istimewa. Azlia tengok, teka-teka. Apa ni? Bismillahirrahmanirrahim. Ini cawan mushi. Ni ayam lada hitam. Boleh makanlah untuk juara buka puasa sekejap lagi. Terima kasih Chef Razak. Bagi anda di rumah, bolehlah ikut resepi daripada Chef Razak ni untuk juara buka puasa nanti. Siapa idola atau inspirasi terbesar Azlia dalam sukan berbasikal? Datuk Azizah Hasmi Awang dan Sophie daripada Great Britain. Apakah lagu wajib dalam senarai lagu Azlia sebelum bertanding atau latihan? Faiza Tahir, tajuk dia Okey. Kalau boleh berlumba di mana-mana lokasi di dunia, Azlia pilih mana? Saya rasa Itali. Semoga semangat juang Azlia dapat memberi motivasi dan harapan terutamanya kepada mereka di luar sana yang menghadapi cabaran hidup. Minggu depan kita akan bersama dengan Nur Farah Mazlan iaitu Sri Kandi Silat Negara dan anda boleh menghantarkan pertanyaan di media sosial Santapan Juara. Sehingga kita bertemu lagi. Salam Ramadan.